Hello, Assalamualaikum, morning. So ni keadaan pagi kat sini. So semalam sampai dah malam, tak nampak kat luar ni macam mana. Kat luar dia punya view nice lah. Tok bunga ni. Cuaca agak sejuk juga. Tadi aku tengok dalam 5, 6. Wah, ni pun suara gigil. Aku nak ambil rope untuk dia apa panggil? Untuk dia punya graduate esok. So nanti korang check lah. Okay, Assalamualaikum. Hai. Sekejap tak nampak Dim. Dim. Hai. So hari ni kita nak jalan. Kita orang stay satu Airbnb ni. Kita stay Airbnb ni satu blok je daripada aku punya Airbnb. So kita jalan ke rumah diorang. Hari ni plan nak pergi rumah ada satu family dekat New Zealand ni. Actually adik aku dah duduk almost 4 tahun kat sini. So dah ada kawan-kawan, friends and family yang diorang dah rapat selama 4 tahun tu. So ni datang balik untuk konvo. Diorang jemput untuk pergi rumah diorang makan-makan, dapatkan silaturahim lah. Sebab masa adik aku kat sini diorang banyak tolong. So kita jumpa dia orang lah. Bukan biasa-biasa harga minyak ni. Oh, padang bola dia kat sini. Ni open for public eh. Kalau cuaca macam ni kat Malaysia ada padang macam ni. Oh. Itu rumah yang tak ada parking lot. Diorang kat sini style boleh parking lah, tapi jalan macam ni dia panggil off-road parking. So kita dah sampai dekat rumah friend aku stay ni. Macam mana? Boleh? Okay. Kita dah sampai. Ni ni tengok TV3 tau. Dia hijau. Buah dia ada yang okey, yang rosak sikit. Kelakon ni dia. Apple ni, apple hijau. Dia time ni dia dah jadi manis lah sebab dia manis ataupun. Wow.
Mana? Pergi lah tolong uncle. Kat sana. Bawah ada banyak Ini ada kena busuk. fikir sikit. Ini dok. Granny Smith. Dia crunchy lah. Sikit. Dia crunchy. Yang ni dia cukup masak, dia dah waktu dia petik memang autumn. Sekarang kita dekat Esplanade. Dia like open park untuk public. Alhamdulillah tadi kita lunch kat rumah abang apa tadi lupa. So lepas lunch tadi kita pergi ke my sister punya you. Dia nak pergi ambil rope untuk dia convoy esok. So sementara tunggu dia, kita jalan-jalan dulu lah kat area sini, area Palmi ni. Macam ni Adi memang seronok ada. Baby tadi naik tak kerai pun. Takut tau Mami. Apa? Adik, dengar. Adik ikat dengan Mami nampak? Kalau Mami jatuh, korang ini jatuh. Kalau Mami jatuh, Let's ride it again. Boleh? Start. Hey. Macam mana? takut. Takut? Macam muka untuk budak punya je. Ya, budak. Untuk Budak. mak budak. Wah. Let's do it again. Whee. Okay. So right in front, you have our big Prakara. His name is Big Boy. Oh. You can stand on the rock if you want to. But be careful, don't jump over food. Body. Yeah. Chameleon. Aku jadi bagi sini. Iguana. Saya iguana. And if you look over there, that's our kitten, like a pigeon. It's like, oh yeah.
The green right? Right? The Tak, yang tu bawah tu. Nampak? Oh, yang black tu tak? Grey. I nampak kat pokok tu. it's gray and white. Yeah. I nampak yang kat pokok. Should be about 5, but Is it New Zealand bird? yeah, these are all native birds. Oh. We had some green parakeets out over here, but I don't see them now. So ni kira macam tempat dia ni lah, protect animal dia. Macam rescue-nya animal yang dia jumpa, hantar kat sini, diorang rawat, dah elok diorang release. Ni bukan zoo tau, dia macam tempat public, tapi dia create tempat ni untuk orang boleh tengok haiwan-haiwan yang diorang selamatkan. Beetle, Weta tu apa? Butterfly dengan moth. Butterfly dengan moth. Dia nampak tu. Ni, moth ni. Moth. Dia lagi besar daripada butterfly, tapi dia sama dengan tu. Apa beza ni? Dia warna besar. Nama dia apa? Oh, semua dia ni warna, masa di mana? Oh, macam ni? Kiat sini. Okay. Tapi sejuk lah sebab windy. Tengok colour dia. Colour pokok. Cik. Mari. So, dari park tadi kita jalan ke kat sini panggil bush. Macam jalan dalam hutan. Memang cantik lah. Sungai ke tu? Haa. Wah. Jom tengok. Jom. Oh, boleh tengok lah tu. Mana dia? Ke sana? Haa. Tadi bukan tak ada ambil tu ke? Yang bawah tu. Tak. Yang kau ingat tu kalau dia memasakkan tadi tu? Yang sebelah kan? Tapi tadi tu pada turun. Depan lagi. Depan lagi. Sana rumah agamnya. Kena naik car. I nak main sekejap. I nak main lagi. Assalamualaikum guys. Okay, tadi kita daripada Esplanade Park tadi. So sekarang ni kita singgah ke Acacia Birch House. One of attraction yang dekat Palmy ni. Tu belakang tu. Apa ada aku pun tak sure. Adik aku datang sini. So kita check lah.
Cantik gila view belakang dengan pokok ni. Tak sure. Mungkin boleh kot. Serius lawa. Dengan ada glass house ni. Cantik lah. Do you want copias? Adil lain sana Adil. Sana. You cannot get me. Sana Adil. Lain sana Do Adil. you want copias? You don't get. No. You're not doing that. Sini. Ada apa? Apa tu? Apa tak? Oh, bunga. Din, jom kita lumba lari. Siapa sampai sana dulu menang. Kat mana kat bunga tu kak? Dekat car, nak pergi kat car tu. Dia cakap dia laju lari kan? Mana kaknya? Kat sana. Yang Wah. apa? Yang mana biru lah? Jom. Okey. Okey, tengok. Adil kira 3 sampai 1. Okey. 3, 2, 1. So, maknanya Aidil yang menang. Malam ni ada orang jemput lagi makan kat rumah. Rezeki sampai sini. New Zealand Hospitality. So, orang nak jemput, kita pergilah kan. Tiga orang. Isteri saya, Siti Azwani, Kak Hafiza, Meili. Alhamdulillah. Masih mesti esok hari Rabu, Hafiza hari Jumaat. Ya Allah, takut ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, rahmatkan kami ya Allah. Menjaga usaha kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Pusing berhana.
In this game, I will not eat. Yeah, really fun. Let me